ex-teacher lah, Ustazah Mazna. Saya mengajar 28 tahun. Saya pencen umur 56. Semalam, bulan 1 bulan 3 birthday saya, berarti baru 1 tahun pencen lah. Okey, macam ni sebenarnya saya diuji dengan sakit yang banyak. Sampai kan saya tak boleh nak naik tangga. Saya mengajar di sekolah setahun kat surau. Tak boleh naik tangga. Sebab saya saraf. Kencing manis, saraf, buah pinggang ada, fatty liver ada, banyak penyakit. Macam-macam. Jadi dengan izin Allah yang terkini lepas pencen tu saya teruk sangat frozen shoulder. Jadi bila frozen saya teruk, saya pakai arm sleeve, stokin dengan boxer. Malam tu saya bertidur nyenyak. Ya Allah, saya dah berubat macam-macam kan. Tapi dengan asbab Allah izinkan pakai itu, saya alhamdulillah. Bila saya dah baik, macam mana orang sakit baik? Bila saya cakap saya nak kongsi dengan orang. Kalau benda ni baik, saya nak kongsi dengan orang. Dan saya kongsi tahu dari bulan 7 tahun lepas sampai hari ni non-stop walaupun 1 hari. Setiap hari awak tahu tak, bulan puasa ke apa ke, hari cerita ke orang. Non-stop. Tak boleh cerita jumpa orang dalam telefon. Share. Kenapa hari bantu rangkaian saya. Sampai ke Sabah mana semua. Sabah rakan saya, adik saya, kita sendiri adik saya lah. Memang walaupun 200 km daripada KK, saya pergi bantu. Dan sana pun alhamdulillah dia nak di ECA dah. Alhamdulillah. Dari bila saya ni pulih, saya pun tengok TikTok, saya buah pinggang boleh reverse kan. Saya pun cuba. Saya kata saya niat, saya nak ikhtiar, saya nak cuba. Saya makan 3 bulan. Saya ambil Shiruto dengan Lifco. Dengan izin Allah, buah pinggang saya reverse. Alhamdulillah. Lepas tu step satu-satulah kurang. Fatty liver saya pun alhamdulillah dah. Saraf saya yang tak boleh naik 1 tingkat tu. Awak tahu, saya boleh naik 500 anak tangga lebih. Wow. Saya pergi Pansipan, tahu Pansipan Hanoi. Naik Pansipan tu 300, kena naik dia punya kereta api dia jugalah. Tapi naik tangga tu, lepas tu bukit lain saya naik. Dan yang terbaru kencing manis saya 5.1. Alhamdulillah. Very good. Ni pun jelagak pun tak ada. Mata pun sebenarnya saya tak perlu pakai dah. Ini pakai ni untuk jauh. Dalam saya paksa buat mata baru dan tak ada silau. Dah tak ada silau, raba dekat tak ada, tak pakai dah. Ini pun pakai buat syarat deras kan, jauh-jauhnya. So basically try semua produk. Alhamdulillah, Okay. alhamdulillah daripada atas sampai ke bawah lah. Semua sekali alhamdulillah. Okey, insya-Allah semua orang boleh berjaya. Semua